Ya, Assalamualaikum semua. Okay, insyaAllah pada malam ni saya nak kongsikan berkenaan dengan munakahat dalam hal-hal perkahwinan. Pada sesi yang lalu, saya dah kongsikan munakahat berkenaan dengan pertunangan. Seperti yang saya nyatakan sebelum ni lah. Saya plan nak berkongsi berkenaan dengan fiqh munakahat secara menyeluruh bermula daripada pertunangan sehinggalah perceraian dan sebagainya. Jadi pertunangan saya dah ulas. Sekarang ni saya nak ulas berkenaan dengan perkahwinan pula. Baik, tanpa membuang masa, kita terus masuklah kepada topik perbincangan kita malam ni. Okay, sejuk sikit account. Baik, di Malaysia ni apabila berkahwin, kita sebagai umat Islam lah, kita ada dua tanggungjawab. Pertama, hendaklah berkahwin mengikut undang-undang dan juga hendaklah berkahwin mengikut hukum syarak. Ya baik, alhamdulillah. Baik. Jadi, apabila satu perkahwinan itu dari segi undang-undang mungkin dia lepas, tapi dari segi hukum syarak kadang-kadang ada keadaan yang mana undang-undang lepas tapi dari segi hukum syarak sebenarnya tak sah. Tapi kalau perkahwinan, ini situasi di Malaysia lah. Kalau perkahwinan yang dari segi hukum syarak sah, insya-Allah dari segi undang-undang pun sah juga. Cuma mungkin apabila buat pengesahan tu akan dikenakan tindakan lah, boleh dikenakan denda kerana melaksanakan perkahwinan tanpa mengikut undang-undang. Hai, selamat datang Tuan Amirul Ahmad Fahmi. Okey, baik. Jadi perkahwinan ni kita sebagai umat Islam lah kan, sebagai umat Islam, apabila kita berkahwin, dia bukanlah sekadar satu hubungan suami isteri sahaja, menghalalkan hubungan lelaki dan wanita. Tidak. Kita juga ada tanggungjawab di sisi hukum syarak lah, di sisi Allah lah. Yang mana tujuan kita berkahwin ni juga adalah ibadah. Berbeza dengan agama-agama yang lain ataupun kita rujuk kepada barat lah. Yang mana mereka berkahwin ni, sebab apa mereka kahwin? Sebab itu adalah fitrah. Itu je tujuan dia orang kahwin kan. Tapi kita sebagai umat Islam, kita berkahwin ni juga adalah ibadah. Saya ingat lagi waktu saya pergi kursus kahwin pada 2023, dah 3 tahun yang lalu dah. Yang mana dalam kursus kahwin tu ada seorang ustazah ni, dia cakap apabila kita berkahwin, niatkan perkahwinan kita itu, betulkan niat kita yang mana kita berkahwin adalah untuk tujuan berdakwah. Kenapa? Sebab apabila kita niat untuk berdakwah, bila kita berkahwin, pasangan kita ni bukanlah sempurna. Bila kita berkahwin itulah selepas kahwin baru kita tahu. Rupanya selama ni pasangan kita ni mungkin solat lambat. Kan? Solat lambat, apa lagi? Apa-apalah kan? Jadi apabila boleh jadi selepas kita berkahwin baru kita tahu sebenarnya pasangan kita ni ada kekurangan dia. Jadi bila kita niat berkahwin untuk berdakwah, maka kita akan apabila kita nak berdakwahkan, mestilah kita akan menganggap orang yang kita nak dakwah itu bukanlah musuh kita. Kita tak akan mencari salah dia, kita akan cuba menasihati dengan cara yang paling baik kan. Ataupun kalau contoh situasi, kalau seorang lelaki kan, dia berkahwin, isteri dia pada awal-awal perkahwinan tak pakai tudung. Hai Ashraf, selamat datang. Doain. Okay. Jadi apabila dia masuk perkahwinan dalam keadaan niat dia hendak berdakwah, maka dia tidak judge isteri dia sebab tak pakai tudung kan, sebab tak tutup aurat. Jadi dia akan menasihati dengan cara yang baik. Itulah nasihat daripada ustazah tu lah, sampai sekarang saya masih ingat. Jadi apabila kita ada, kadang-kadang dalam rumah tangga ni kita kadang ada bergaduh kan. So bila kita bergaduh tu, kita ingat balik, okey, tujuan aku kahwin ni sebenarnya adalah untuk berdakwah. Hello Amirul, hello Telco. Anas, Waalaikumsalam. Amirul, hello Telco. Telco siapa Hai Acap kata, selamat datang. Bila nak buat live Acap? Okay, kita back to basic lah. Hari ni saya nak share santai je, mungkin korang pun dah belajar kan dulu. Baik, pertama kita tengok dulu masuk perkahwinan. Perkahwinan ni dia dari segi bahasa bermaksud pergaulan ataupun menghimpunkan ataupun mempertemukan. Itu dari segi bahasa lah. Tapi dari segi istilahnya adalah
satu akad yang menghalalkan hubungan lelaki dan wanita dengan lafaz pernikahan. Baik, apabila kita berkahwin, dalam Islam, perkahwinan hendaklah memenuhi rukun-rukun perkahwinan, iaitu ada 5. Dalam mazhab Syafi'i ada 5. Pertama, mestilah kena ada pengantin lelaki. Kedua, pengantin perempuan. Ketiga, wali. Keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, ijab dan qabul. Namun ada mazhab-mazhab lain adalah berbeza sedikit pendapat. Tapi biasa pada akhirnya dia akan berpegang kepada 5 ni lah, untuk memastikan satu pernikahan itu sah atau tidak. Kita akan lihat kepada 5 rukun ni. Baik, kita pergi kepada rukun yang pertama, iaitu suami. Syarat seorang lelaki itu hendaklah beragama Islam. Yang mana kita tahulah, yang mungkin yang pernah belajar menakah dulu waktu sekolah, adalah Islam, apabila seorang wanita hendak berkahwin, dia hendaklah berkahwin dengan lelaki yang beragama Islam. Kalau agama lain tak boleh. Berbeza pula lelaki dia boleh berkahwin dengan ahli kitab. Ahli kitab ni orang yang berpegang kepada kitab Taurat ke Injil kan. Maknanya kitab yang dululah, tapi dia kitab daripada sebelum agama Islam kan ada nabi yang lain kan. Yang mana nabi tu datang membawa kitab juga. So ahli kitab tu yang follow kitab tersebut. Bukan follow kitab Veda, kitab Mahabharata, bukan. Okay. Baik, yang kedua adalah lelaki itu hendaklah sempurna akal. Gila tak boleh kahwin lah. Okay, yang ketiga hendaklah baligh, cukup umur. Yang keempat mestilah lelaki itu tidak dipaksa. Dia mestilah berkahwin dengan sukarela. Yang kelima, identiti lelaki itu jelas. Maknanya kita tahu perempuan tu nak berkahwin dengan seorang lelaki. Lelaki mana? Dia tak boleh contoh. Sepanyol menang kan? Saya nak berkahwin dengan lelaki Sepanyol. Lelaki mana? Lelaki Sepanyol banyak, tak boleh. Dia kena spesifik. Lelaki yang mana yang nak kahwin tu. Dan yang seterusnya, lelaki itu tidak boleh berada dalam ihram. Dan yang terakhir, kalau lelaki itu dia sudah ada 4 isteri, maka dia tak boleh berkahwin lah. Dia tak boleh menjadi pengantin lelaki lagi. Dia kena menceraikan salah satu, barulah dia boleh berkahwin semula. Untuk kali yang keempat semulalah. Baik, itu syarat rukun pertama, iaitu pengantin lelaki. Rukun yang kedua adalah bakal isteri ataupun pengantin wanita, pengantin perempuan. Syarat pengantin perempuan ni hendaklah beragama Islam ataupun kitabiah, ahli kitab lah. Kedua, mempunyai identiti yang jelas. Ketiga, bukan isteri orang. Jangan buat pasal ada kes yang okey, tak apa, nanti saya explain lah. Okey, tadi ketiga, bukan isteri orang. Keempat, bukan dalam tempoh iddah. Ada kes yang mana seorang perempuan ni dia bercerai. 2 minggu selepas bercerai, dia terus kahwin dengan lelaki yang lain. Ini biasa berlakulah di tengah-tengah masyarakat kita kan. Sebab mereka kurang arif tentang ilmu agama. Jadi sebenarnya dari segi hukum syaraknya tak salah kalau perkahwinan yang dilakukan dalam tempoh iddah. Kemudian yang seterusnya, wanita tersebut hendaklah tidak berada dalam ihram. Dan yang terakhir, dia tiada dalam keadaan yang mana melarangkan dia untuk bernikah. Baik, apakah keadaan-keadaan yang menjadikan seseorang wanita itu dilarang ataupun seorang lelaki itu dilarang untuk berkahwin dengan seorang wanita? Iaitu yang pertama ialah wanita itu dalam pertalian nasabnya. Contohnya, dia nak berkahwin dengan adik. Tak boleh lah. Dia tak nak berkahwin dengan seorang lelaki, nak berkahwin dengan adik perempuan kan, tak boleh. Okay, seterusnya, menjadi pengharaman disebabkan oleh penyusuan. Contohnya, ibu kepada lelaki ini pernah menyusukan seorang perempuan kan. Ibu kepada seorang lelaki ini pernah menyusukan seorang perempuan, menyusu sebanyak 5 kali kenyang. Jadi perempuan itu menjadi anak sesuan lah. Jadi lelaki dan juga wanita tersebut tidak boleh berkahwin disebabkan oleh penyusuan. Dan ada beberapa perkara lagi lah yang mana suatu perkahwinan itu menjadi haram apabila
berlaku satu keadaan. Contohnya antaranya tadi saya cakap pertalian darah, penyusuan, dan yang ketiga apabila wanita itu sedang menjadi isteri orang, dia tak boleh berkahwinlah dengan lelaki yang lain. Baik, seterusnya kita dah pergi kepada pengantin lelaki, kemudian pengantin perempuan. Kita pergi pula kepada wali. Okay, wali ni siapa? Apabila dan wali ni kan dia termasuk dalam rukun nikah kan. So kita tengoklah wali ni siapa kan. Baik, wali ni berbeza kalau kita lihat kepada mazhab, 4 mazhab utama kita kan, 4 mazhab muktabar. Kedudukan wali ni berbeza-beza. Namun pada umumnya wali ni tugasnya atau bertanggungjawabnya dia bolehlah untuk menikahkan anak perempuannya. Baik. Okay, syarat wali ni dia mestilah seorang yang sempurna akal, baligh, beragama Islam, lelaki, adil dan mampu menjaga kepentingan wanita. Kalau kita ikut susunan wali, wali ni yang paling utama, yang paling tinggi adalah bapa. Okay, bapa kandung. Yang kedua, datuk sebelah bapa. Ketiga, saudara lelaki. 4, waris lelaki sebelah bapa. Dan seterusnya adalah wali hakim. Baik. Wali ni pula dia ada kategori wali mujbir. Bagaimana wali mujbir ni dia ada kuasa lah dari segi syarak. Wali mujbir dia ada kuasa untuk menikahkan anak perempuannya walaupun anak perempuan dia tu tak setuju. Jadi syarat untuk membolehkan seorang wali menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan anak perempuan tersebut, mestilah bakal lelaki yang wali ni kahwinkan itu hendaklah bakal lelaki itu sekufu. Ada 3 syarat lah kalau dalam kitab, dalam kena kot tak silap dulu sebab saya pernah belajar waktu stam dulu. Okay. Pertama, mestilah lelaki itu sekufu. Kedua, mahar dia, lelaki itu dia mampu untuk membayar mahar, dan mana mahar tersebut tidak boleh kurang daripada mahar misil. Dan yang ketiga adalah tak ada permusuhan antara wali dan juga perempuan tersebut, anaknya lah. Kalau ada permusuhan, maka wali mujbir tak boleh memaksa anak perempuannya untuk berkahwin. Tak memaksa anak perempuannya untuk berkahwin dengan bakal yang wali tu sendiri nak. Baik. Okey, seterusnya. Wali ni, macam mana pula kalau seorang wali yang enggan untuk menikahkan anaknya? Dari segi undang-undang di Malaysia, apabila seorang wali enggan menikahkan anaknya, seorang wanita itu boleh memohon di mahkamah syariah tuntutan wali enggan. Jadi ketika tuntutan wali enggan itu, mahkamah akan siasatlah kenapa wali ini enggan untuk menikahkan anaknya. Jika alasannya munasabah, mahkamah boleh untuk tidak membenarkanlah wanita tersebut berkahwin dengan bakal pasangannya. Tapi kalau katalah wali itu keengganannya diberikan dalam keadaan alasannya tidak munasabah, maka mahkamah bolehlah menolak keengganan wali itu dan menukarkan wali kepada wali hakim. Mahkamah akan memberi kuasa kepada wali hakim lah untuk menikahkan anak perempuannya. Dan antara keadaan-keadaan yang membolehkan seorang wanita menggunakan wali hakim antaranya adalah, pertama, wali yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang munasabah. Kedua, tak ada wali nasab. Contohnya seorang wanita baru masuk Islam. Jadi ayahnya, datuknya, adik-beradik lakinya semua bukan beragama Islam. Kan? Jadi dia tak adalah wali nasab. Maka dia bolehlah memohon kepada mahkamah syariah untuk menggunakan wali hakim. Yang ketiga, wali tidak dapat dikesan. Contohnya dalam kes MH 370 kan. Kalau contohnya adalah anak perempuan kepada bangsa MH 370 tu dia nak kahwin. Dia nak kahwin tapi walinya tak tahu hidup ke mati sebenarnya. Dalam MH 370 tu kan, 370 tu kan kita tak tahu mati ke tak kan. So dalam keadaan tu perempuan tu bolehlah mohon kepada mahkamah untuk bernikah menggunakan wali hakim.
Yang keempat, seorang wanita boleh bernikah menggunakan wali hakim apabila wali tersebut berada jauh. Contohnya 2 mahalah. Okey. Soalan, kalau wali tu tak bertanggungjawab macam biawak hidup tu tak boleh buat jadi wali kan, even dia ayah. Dia biawak hidup tak menjadikan seorang lelaki itu, seorang ayah itu hilang haknya menjadi wali. Tak menghilangkan. So dia still boleh menjadi wali. Walaupun dia dalam penjara sekalipun, hak wali dia sebagai wali utama, wali mujbir tidak gugur. Baik. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Seterusnya kita tengok pula. Tadi ada keadaan yang mana boleh menggunakan wali hakim apabila wali nasabnya berada 2 mahalah kan, jarak 2 mahalah. 2 mahalah ni pun ada beza pendapat lah. Beza pendapat dia beza ke arah jarak mahalah tu. Sebab kalau kata kita tengok, mazhab-mazhab pun berbeza pendapat 2 mahalah tu berapa kilometer kan. Dan bahkan fatwa negeri-negeri di Malaysia ni pun berbeza-beza pendapat juga. 2 mahalah ni nak kira macam mana. Kalau kita tengok Kedah dan Johor, 2 mahalah ni 91 km. Kalau wilayah Persekutuan dan Selangor 96 km, kalau Kelantan 94 km. Jadi bergantung kepada pasangan yang berkahwin tu, dia orang mana. Dia bermastautin di mana. Kalau dia bermastautin di Johor, jadi 2 mahalah dia dikira dengan 91 km lah. Kalau wilayah Persekutuan ataupun Selangor, 96 km. 2 mahalah ni penting tau, sebab ada yang berkahwin, dia duduk di Perlis. Dia berkahwin di Thailand. Menggunakan wali hakim dalam keadaan wali dia tu berada tidak lebih 2 mahalah. Menyebabkan perkahwinannya tak sah. Jadi kena lihat betul-betul dari segi hukum syarak. Dari segi jarak ni lah. Baik. Okey, seterusnya kita tengok pula saksi nikah. Ilyah? Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita tengok pula. Tadi kita dah tengok dengan lebih mendalam lah. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali. Kemudian kita lihat pula saksi nikah. Saksi nikah ni hendaklah 2 orang lelaki. Islam, sempurna akal, baligh, boleh mendengar, melihat dan bercakap. Dan juga dia boleh memahami lafaz ijab qabul tu. Dan yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab qabul tu hendaklah berlaku dalam satu majlis. Dia tak boleh pagi ijab, lepas tu qabul tu dilakukan petang, tak boleh. Dia mesti berlaku dalam satu majlis. Lafaz tu hendaklah lafaz yang jelas, boleh didengar dan difahami, dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Seperti yang saya nyatakan tadi lah. Baik. Okey. Okey, ni skip. Okey. Apabila hendak berkahwin, perkara yang kita perlu buat adalah prosedur biasanya bagi yang dah berkahwin lah, yang mungkin tahu kan. Kita akan pergi ke pejabat agama untuk mohon kebenaran untuk berkahwin. Namun ada keadaan tertentu apabila kita nak berkahwin, kita kena pergi ke mahkamah syariah. Kena pergi mahkamah syariah untuk berkahwin, untuk dapatkan kebenaran. Iaitu keadaan-keadaan yang memerlukan pasangan apabila hendak berkahwin perlu dapatkan kebenaran daripada mahkamah syariah adalah yang pertama, perkahwinan bawah umur. Bawah umur ni berapa tahun? Iaitu 18 tahun ke bawah. Yang kedua adalah wanita yang bercerai ataupun kematian suami dalam keadaan tak ada dokumen. Contohnya suami dia hilang. Suami dia hilang dah 2 tahun ataupun dah setahun. Cari tak jumpa, nak cakap mati ke hidup ke tak tahu. Kan? Hilangan suami dia tak tahu. Dia nak berkahwin lain pun Faris after hour. Siapa pula ni? Dia nak berkahwin lain pun
Tak boleh, sebab dari segi pentadbirannya, dari segi pentadbirannya, dia masih isteri orang. Jadi dia perlu dapatkan kebenaran daripada mahkamah syariah terlebih dahulu untuk berkahwin lain. Seterusnya yang keempat, wanita yang hendak berkahwin menggunakan wali hakim. Eskort ekonomi. Okay. Dan yang keempat adalah poligami. Jadi kalau nak berkahwin di Malaysia, kalau nak berkahwin poligami lah, nak berpoligami di Malaysia perlu dapatkan kebenaran daripada mahkamah syariah terlebih dahulu. Okay. Dan apabila seorang itu hendak berkahwin poligami, dia perlu buktikanlah 4 perkara ni. Dalam tuntutan kebenaran poligami dia tu, dia perlu kemukakan 4 elemen ni. Yang pertama, kenapa poligami itu patut dan perlu. Kedua, lelaki itu mampu. Adil tu nombor 3. Berkemampuan dari segi pendapatannya. Walaupun seseorang lelaki pendapatan dia 10,000 sekalipun, dia nak berpoligami, belum tentu mahkamah boleh benarkan. Belum tentu dia berkemampuan. Sebab ada orang yang mungkin gaji 10,000 tapi lepas tolak ini negatif 200. So tak boleh juga kan. Ada kes di mahkamah syariah, gaji lelaki ni RM500 je, tapi mahkamah benarkan dia poligami. Ada juga kes yang mana lelaki ni gaji dia 3,000 tapi mahkamah tak benarkan berpoligami. Sebab kita bukan hanya tengok kepada pendapatan sahaja. Kita tengok kepada perbelanjaan dia, taraf hidup dia di mana. Yang kes RM500 hakim benarkan dia berpoligami tu, kes tu saya tengok kes lama kot. Mereka duduk di Kelantan di kawasan kampung. So kawasan kampung tu RM500 tu kira banyak lah. Ni cerita, saya tak tahu lah cerita zaman bila kan. Tapi ni kes mahkamah benarkan. Tapi kalau contoh kau duduk di Kelang, gaji 3,000 nak berpoligami, mungkin mahkamah tolak lah. 3,000 tu miskin bandar bang. Baik. Baik, seterusnya kita tengok pula pendaftaran je. Sekejap sementara saya nak tengok saya punya point ni. Apa lagi nak cakap? Okay, bidang kuasa mahkamah. Sementara tu kau ada soalan ke boleh tanya? Farisah, tak. Okay, seterusnya kita tengok pula contoh kes di mahkamah kan. Tadi kita sembang teori je dari segi hukum syarak dan dari segi undang-undang. Sekarang ni kita tengok pula kes kat mahkamah macam mana. Baik, dalam kes Malina Akmal binti Ramli lawan Ramli bin Abdul Rahman. Kes-kes ni dia bukan PNC nama-nama ni sebab nama ni direkodkan dalam jurnal undang-undang. So korang pun boleh search lah untuk bacaan lebih lanjut. Baik, dalam kes Malia Akmal ni, dia berumur 27 tahun. Dia nak berkahwin dengan seorang lelaki lah seorang lelaki pilihannya. Tapi wali dia enggan untuk memberikan kebenaran wanita ini berkahwin dengan lelaki pilihan dia tersebut. Dan keengganan walinya, keengganan bapa ni tak nak bagi anak dia kahwin sebab bapa dia kata lelaki ni tak sekufu. Tak sekufu dari segi umur, akademik, agama, kerja dan pendapatan. Jadi, namun mahkamah putuskan bahawa alasan wali ini enggan adalah tak munasabah. Tak munasabah sebab apa? Kalau lelaki itu tidak sekufu dari segi umur, Nabi dengan Siti Khadijah pun beza umur jauh kan. So tak boleh kata sekufu tu mesti kena sama umur. Kalau dari segi
kerja ataupun pendapatan pula. Pendapatan sekarang kalau kata berbeza pun, lelaki itu boleh bekerja lebih untuk jadikan samakan, ataupun pada masa akan datang apabila berlakunya peningkatan gaji, dia akan jadi sekufu balik kan, lebih kurang macam tu lah. Jadi mahkamah tak benarkanlah alasan keengganan wali ini, alasan keengganan dia untuk menikahkan anak perempuannya. Okey, nak kahwin perlu kebenaran bini pertama tak? Okey. Berkahwin untuk berpoligami tidak memerlukan kebenaran isteri pertama. Tapi mahkamah nak dengar pendirian dan pendapat isteri pertama. Sebab dalam mahkamah nak menilai 4 elemen yang perlu dibuktikan di mahkamah kalau hendak berpoligami, kebanyakannya elemen-elemen ini mahkamah boleh dapati daripada isteri pertama. Contohnya, kenapa perkahwinan itu patut dan perlu? Isteri pertama dia akan dipanggil untuk memberi keterangan. Kenapa perkahwinan ini patut dan perlu? Contohnya, isteri itu dia ada penyakit tertentu ke sehingga apabila bersama dia sakit, jadi suami dia ni nak lagi tapi isteri dia sakit. Menyebabkan dia perlu berpoligami sebab nak memenuhi keperluan batin dia. Contohnya lah kan, ataupun isteri ni dia mandul ke, tak boleh melahirkan anak. Itu antara perkara-perkara lah yang mahkamah akan siasat terhadap isteri pertama ni. Seterusnya mahkamah akan tengok pula lelaki ni berkemampuan ataupun tidak. Okay, dari segi pendapatan 10,000, siapa yang paling tahu pendapatan 10,000 tu cukup ataupun tidak? Sudah semestinya isterinya. So ada 4 perkara lah. Ada 4 perkara yang mahkamah akan nilai, dan perkara-perkara ini mahkamah akan siasat melalui isteri. Baik, seterusnya kita pergi kepada kes berkenaan dengan wali enggan juga. Azizah binti Mat lawan Mat bin Saleh. Ni anak perempuan bergaduh dengan bapaknya. Yang mana Azizah ni umur dia 21 tahun. Dia nak berkahwin dengan Mansur bin Isa. Bapa dia tak nak bagi kahwin. Bapa si Azizah ni tak nak bagi Azizah kahwin dengan Mansur ni sebab Mansur ni dia belum bekerja. Budak-budak baru belajar 21 tahun. Apa yang diorang boleh buat kan? Pendapatan pun macam ni mungkin tak banyak lagi. Kerja pun tak stable lagi, mungkin baru habis belajar. So bapa dia enggan sebab nak tunggu anak dia kerja dulu. Dan bakal dia tu pun masih duk mencari kerja lagi. Tapi so dalam kes ini mahkamah menolaklah keengganan bapa tersebut. Mahkamah berpendapat alasan itu tidak munasabah. Okey, jadi mahkamah benarkanlah untuk wanita tersebut berkahwin dengan menggunakan wali hakim. Okey. Seterusnya, kes 2 mahalah. Macam saya cakap tadi kan, 2 mahalah ni penting. Kita tengok pula kes 2 mahalah. Dalam kes Hashim lawan Fatimah. Dalam kes ni, pasangan dan wali ni diorang tinggal dekat Kedah. Kan? Tinggal dekat Kedah. Tapi diorang nikah di Padang Besar, Thailand. Padang Besar ni, kan dia ada Padang Besar sepadan Malaysia, ada Padang Besar yang Thailand punya kan. Dah ada Padang Besar Thailand, ada Padang Besar Malaysia. So pasangan ni diorang duduk kat Kedah. Hashim lawan Fatimah ni, pasangan Hashim suami, Fatimah isteri. Diorang duduk kat Kedah. Lepas tu diorang pergi kahwin dekat Thailand tapi dekat Padang Besar. Sepadan, betul-betul sepadan. Dan apabila disiasat, mahkamah siasat, jarak wali, ketika diorang kahwin dekat Thailand tu menggunakan wali hakim, jarak wali dengan jarak wali mujbir ni lah dengan wali hakim dengan tempat mereka berkahwin ni tak sampai 2 mahalah. Tak sampai 2 mahalah. Jadi dalam kes ni mahkamah putuskan bahawa perkahwinan tersebut tidak sah. Jadi kena hati-hati benda ni. Dan apabila tak sah, mahkamah perintahkan untuk wanita tersebut, isteri tersebut beriddah. Okey. Namun dalam perkahwinan yang dilaksanakan di luar negara bukanlah menjadikan perkahwinan tersebut automatik tak sah. Ada keadaan, banyak keadaan lah perkahwinan itu sah saja sebenarnya. Cuma ia perlu disahkan di Malaysia. Baik. Seterusnya dalam kes Hussein lawan sang ayah dan seorang lagi yang dalam kes ini suami isteri ni dah berkahwin dah. Kemudian bapanya filekan kes
nak membatalkan perkahwinan anaknya. Yang mana alasan bapa ni nak membatalkan perkahwinan anaknya sebab anak dia bernikah di Thailand tanpa persetujuan bapa ni. Pandai-pandai je diorang kahwin lahir lah ni. Kira kes kahwin lahir lah. Kahwin pergi lahir Thailand, berkahwin menggunakan wali hakim dekat sana. Jadi bapa ni tak setuju, dia filekan kes nak batalkan perkahwinan anaknya sebab anaknya berkahwin tanpa persetujuan wali. Okay. Rupanya bila disiasat-siasat, rupanya perkahwinan anaknya ni dilakukan, bukan diakad nikahkan lah oleh wali yang tidak bertauliah, bukan wali hakim yang dilantik oleh kerajaan Thailand, tapi wali yang entah mana-mana yang akan nikahkan. Jadi dalam kes ni mahkamah putuskan bahawa perkahwinan anaknya tak sah sebab status wali tersebut bukan wali yang sah. Baik, seterusnya kita tengok pula contoh kes berkaitan dengan sekufu. Okay. Dalam kes Syed Abdullah Al-Shatiri lawan Sharifah Salma. Okay, dalam kes ini Syed Abdullah ni bapa, Sharifah Salma ni anak. Okay. Dalam kes ni kes tu tak ada dinyatakan secara detail. Okay, kita pergi kes yang lain pula. Kes yang lain, pendakwa raya lawan Syed Abdul Qahar dan Wiridal Hani. Yang mana dalam kes ni bapa kepada pengantin perempuan ni dia enggan untuk memberi persetujuan kepada siapa ni, kepada Wiridal Hani untuk berkahwin dengan alasan tak sekufu dari segi keturunan. Sebab kalau Syed, bapa dia ni nak Syed kena kahwin dengan Sharifah, Sharifah kena kahwin dengan Syed. Jadi apabila berkahwin dengan bukan keturunan yang sama, bapa dia cakap tak sekufu. Jadi dalam kes ni mahkamah putuskan bahawa mahkamah benarkanlah untuk mereka berkahwin, dan mahkamah menolak alasan bapa yang cakap disebabkan keturunan bukan Syed Sharifah ni. Mahkamah menolak alasan tersebut, alasan yang sebagai alasan dia tak sekufu sebab keturunan, tapi mahkamah menolaklah alasan tersebut dan mahkamah membenarkan pihak-pihak ini berkahwin menggunakan wali hakim. Baik, seterusnya kes Hasnah binti Zainul lawan Majlis Agama Islam Kedah. Okay, dalam kes ni Hasnah ni dia kahwin, dia mohon nak nikah menggunakan wali hakim. Alasannya sebab wali nasab tak ada wali nasab. Dia nak nikah guna wali hakim sebab alasannya tak ada wali nasab. Dan mahkamah selepas mahkamah buat siasatan, mahkamah bersatilah dia tak ada wali nasab dan mahkamah benarkan dia berkahwin menggunakan wali hakim. Okey, seterusnya kita tengok pula kes poligami. Okey. Seterusnya kes Fahrul Razi bin Loh lawan Majlis Agama Islam Kedah. Ni kes poligami Okey, dalam kes ni Fahrul Razi dia nak berkahwin poligami, ada isteri pertama dan juga 4 orang anak. Isteri pertama dan 4 orang anak, pendapatan dia 3,500. 3,500. Dan dia berjanji untuk apabila selepas dia berpoligami, dia berjanji nak bayar nafkah kepada isteri pertama dia sebanyak RM2,000 nafkah. bukan nafkah isteri dia. Maknanya saya tekak pula iklan jap. Okey. Dia berjanji dengan dia berpoligami ni dia nak bagi nafkah kepada isteri pertama dan anak-anak RM2,000. Dan mahkamah benarkanlah. 3,500 ni dulu mungkin munasabah lah kan untuk berpoligami, tapi zaman sekarang ni kita tahulah berapa yang munasabahnya yang boleh menjadikan seorang lelaki itu berkemampuan untuk berpoligami. Baik, seterusnya kita tengok pula kes Johari bin Ma'ruf. Dalam kes ni Johari dia berkahwin poligami di selatan Thailand tanpa kebenaran mahkamah. Dan pernah didenda RM900 atas kesalahan yang sama ketika perkahwinan kedua. Perkahwinan pertama kahwin kat Thailand, perkahwinan kedua pun kahwin kat Thailand. Dan
dan dia didapati bersalah dan dikenakan hukuman denda lah, sebab dia berkahwin tanpa kebenaran. Baik. Perkara yang kebiasaan salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita lah. Kan kita tengok pula kepada isu-isu yang biasa masyarakat ni salah faham. Yang pertama, mereka ingat kalau kahwin luar negara ni, kalau tak perlu dah buat pengesahan dekat Malaysia sebab sah. Diorang beranggapan perkahwinan mereka ni sah. Sebenarnya tak Apabila kita berkahwin di luar negara, kita tetap perlu buat pengesahan di Malaysia. Dan kita bila berkahwin di luar negara, Malaysia tak ada rekod pun perkahwinan kita. Dan jadi kalau ada apa-apa isu berbangkit, kita tak boleh buat apa-apa tuntutan dekat mahkamah sebab dalam rekod kita tak ada pun perkahwinan tersebut. Jadi kena buat pengesahan di mahkamah syariah dan direkodkan di Malaysia. Dan kesalah faham yang seterusnya, kesilapan yang sering berlaku dalam masyarakat kita beranggapan bahawa apabila berkahwin di luar negara, dapat sijil, mereka beranggapan perkahwinan mereka ni tak perlu disahkan di mahkamah syariah di Malaysia dah sebab mereka beranggapan sijil tu dah cukup lah kan sebagai perkahwinan mereka sah. Tak, sebenarnya still kena buat pengesahan di mahkamah syariah sebab banyak isu yang mana sijil yang dikeluarkan adalah sijil palsu, terutamanya perkahwinan yang menggunakan sindiket perkahwinan ni lah. Banyak perkahwinan yang palsu. Seterusnya salah faham masyarakat adalah apabila mereka beranggapan apabila perkahwinan yang cukup 5 rukun kan, contohnya berkahwin kampung lah kan, kahwin kat kampung, kahwin tu cukup 5 rukun, ada pengantin lelaki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi dan ada ijab kabul. Mereka beranggapan dah cukup rukun ni, apabila akad nikah tak perlu dah buat pengesahan, tak perlu dah daftar di pejabat agama, tak, still kena daftarkan. Walaupun pernikahan itu sah dari segi hukum syarak, ia tetap perlu didaftarkan di pejabat agama. Baik, seterusnya ni tips lah, tips kepada ataupun nasihat lah kepada bakal-bakal yang berkahwin nanti. Apabila hendak berkahwin, buatlah semaklah betul-betul. Semak betul-betul bakal pasangan kita. Kita kalau nak beli kasut pun kan, kita nak beli kasut running contohnya. Siapa yang jual running ni dia tahulah. Kita nak beli kasut running ni yang harga 500 ke atas, kita betul-betul buat siasatan. Bukan siasatan lah, kita buat research kan. Kasut apa yang paling sesuai untuk kaki kita. Itu kasut kita nak letak dekat kaki. Apatah lagi pasangan yang kita nak bersama dia seumur hidup. Kalau panjang jodoh lah. Jadi lagilah kita kena buat lebih banyak semakan status, check background pasangan ni. Ada yang berkahwin dengan seorang lelaki, baru-baru ni saya dapat call daripada perempuan. Dia cakap dia rasa tertipu sebab dia berkahwin dengan seorang lelaki tu ajak kahwin kat Thailand. Dia pun pergilah kahwin kat Thailand. Tiba-tiba baru dia tahu lelaki tu dah ada 2 bini dah. Kau bayang, perempuan, saya pun tanyalah dia, waktu kahwin tu tak check betul-betul ke kan? So, selepas dia tahu lelaki tu dah ada 2 bini, dia pula mohon cerai. So, kena check betul-betul pasangan kita. Baik. Kemudian, apabila berkahwin, kan rukun utama ni adalah wali kan. Contohlah kan, bapa dah meninggal. So kita kena tengok pula, wali mana pula yang boleh menggantikan bapa. Ada tak datuk? Kalau tak datuk, boleh pergi kepada adik lelaki atau abang lelaki dan seterusnya. Kena cek betul-betul lah sebab ada kes yang mana berkahwin menggunakan abang dalam keadaan bapa masih hidup. Dan perkahwinan tu tak sah. So itu sajalah untuk malam ni. Kesimpulannya, perkahwinan walaupun dari segi hukum syarak mungkin pada pendapat kita ia sah, ia tetap perlu dibuat pengesahan di mahkamah syariah. Boleh jadi kita rasa sah, bila dibuat pengesahan rupanya tak sah, ada yang kurang kat mana-mana kan. Dan apabila berkahwin,
berkahwinlah mengikut undang-undang. Khususnya, nasihat ni khususnya kepada wanita-wanita lah. Oh, Kak Im. Hai Kak Im. Oh, Ibu Im. Okay. Khususnya kepada wanita-wanita lah. Apabila nak berkahwin, kalau katalah lelaki tu dah ajak kahwin dan dia ajak kahwin kat Thailand, itu tanda red flag. Jauh-jauh lah daripada lelaki tersebut. Angkat kaki, lari sejauh-jauhnya daripada lelaki itu. Sebab seorang lelaki apabila nak berkahwin, nak berkahwin ni di Malaysia adalah komitmen sikit kan. Kena pergi pejabat agama, kena buat itu ini, kena pergi kursus kahwin. Kalau komitmen itu pun seorang lelaki tak mampu nak lalui dan dia mengajak wanita berkahwin di Thailand, kan, apatah lagi komitmen dia dalam rumah tangga. Kalau sebelum berkahwin ni pun dia orang kata apa, tak boleh nak bertanggungjawab untuk melunaskan tanggungjawab dia sebagai rakyat Malaysia, berkahwin mengikut undang-undang. Kalau itu pun dia tak boleh nak lalui, tak boleh nak hadap, apatah lagi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau ada lelaki yang ajak kahwin kat Thailand, hati-hati. Boleh jadi lelaki tu ada banyak masalah. Tengok betul-betul. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada dalil. Kita tengok dalil Quran berkenaan dengan perkahwinan. Silap. Okay. Okay, sementara menunggu, kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Oh, lambat pula. So sekarang kita ada siapa ni? Kita ada Amira, Ibu Im, Kak Im. Lama tak jumpa Kak Im. Sihat Kak Im Alhamdulillah sihat. Lambat pula responnya. Okay. Amin, insyaAllah. Sekejap kita tengah minta ChatGPT bagi dalil Quran. Okay, kita tengok salah satunya surah An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulun. Ta'ulu alla ta'ulu. Baik, ayat ni mengatakan bahawa wa in khiftum alla tuqsitu. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap alla tuqsitu fil yatama, tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', maka berkahwinlah dengan mana-mana wanita dalam kalangan kamu, 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu risau tidak dapat berlaku adil, cukuplah berkahwin dengan satu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, ataupun dengan hamba sahaya dalam hamba sahaya kamulah. Ni ayat berkenaan dengan hamba ni ayat dulu, zaman dulu punya lah, tapi sekarang kita dah tak ada hamba kan, so tak terpakai lah.
Zalika adna alla ta'ulun. Sesungguhnya itulah yang paling dekat untuk mengelakkan kamu daripada melakukan ketidakadilan. Baik, itu ayat pertama. Seterusnya kita tengok pula kita tengok pula ayat surah An-Nisa ayat 23. Hurimat hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum. Betul ke? Man tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tak apalah, ayat lain lah. Wala junaha alaikum fima a'udtum bihi min khitbatin nisa' wa aknantum alimallahu annakum satazkurunahunna wa la tuwa'iduhunna sirran illa Tiga ni, okey. Wa idza talaqtumun nisa fa balaghna ajalahunna. Tak apalah, ayat Quran kita skip. So, sampai di sini saja live kita pada malam ini. Saja buat santai-santai. Siapa ada soalan boleh tanya. Gorgon, siapa Gorgon ni? Selamat datang Gorgon. Okey, insyaAllah sampai di sini saja live saya pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu dan ketika. Saya akan share lagi berkenaan dengan munakahat dengan tajuk yang lain. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.